ilmu. Jadi nak menuntut ilmu tu banyak kita tak dapat nak menuntut ilmu tu. Tak boleh nak meluangkan waktu untuk menuntut ilmu. Contohnya ilmu yang bersangkut paut dengan solat tadi. Padahal kita solat tapi nak belajar solat tu tak ada masa nak belajar. Mana pergi masa? Mana pergi masa tu sampai tak boleh datang belajar ilmu yang bersangkut paut dengan solat. Supaya kita boleh mendirikan solat dengan betul, mendirikan solat dengan kefahaman, supaya kita tahu salah silap, kelemahan dan kekurangan dalam solat kita. Tapi nak ambil tahu tu tak ada masa. Kerana masa dah habis kita peruntukkan berisau bimbang menguruskan rezeki. Cubalah kita tengok diri kita sendiri, tak payah tengok orang lain. Tengok diri kita. Tak boleh nak menumpukan kepada ibadat sebab risau tentang rezeki. Fikiran kita, hati kita, anggota kita sibuk memikirkan rezeki. Takut tak kaya, takut tak mewah. Macam-macam impian ada dalam hati, macam-macam impian ada dalam fikiran, dalam hati kita. Maka tubuh badan kita pun sibuk bekerja, sibuk berusaha ingin mendapatkan apa yang dibimbangkan tadi itu. Dengan sendiri kuranglah masa, tak adalah masa untuk kita mencari ilmu. Allah bagi kita satu hari 24 jam. Tu tak masuk waktu tidur, tak masuk lagi waktu tidur, waktu makan, waktu nak bermain-main, waktu dengan keluarga tak masuk lagi, tak tolak lagi tu. Lepas tu kita risau pula tentang rezeki. Jadi tu yang banyak tak ada masa lah nak mengaji, tak ada masa lah nak datang, tak ada masa lah. Sebab apa? Masa tadi dah habis ke lain. Jadi bila kita tak boleh belajar, maka boleh dapat tak kita mendirikan solat seperti yang Allah nak tadi? Tak ada? Tak dapat. Itu maksud cerita dia. Itu maksud cerita. Itu bab solat, bab akidah. Akidah ni adalah sebahagian daripada ibadah. Pegangan dan kepercayaan kita terhadap Allah. Ada rukunnya, ada syaratnya, ada undang-undang akidah. Kita tak ada masa nak belajar akidah. Bolehkah kita faham tentang akidah dengan tak ada masa nak belajar? Jawabnya tak boleh. Nampak tak? Jadi banyak benda. Masalah hati pula. Nak menguruskan hati kita ni, nak membuang cinta-cinta dunia dalam hati kita, nak membuang penyakit-penyakit yang menjadi sebab amal ibadat kita tak diterima oleh Allah. Nak kena ngaji juga ilmu dia, nak kena ngaji tasawuf, tapi kita tak ada masa. Akhirnya kita pun beribadahlah juga, tapi bukan seperti yang Allah nak. Boleh beribadat tapi bukan seperti yang Allah nak. Akhirnya ibadat kita tak sempurna, tak betul. Bila tak betul, ditolak oleh Allah. Allah tolaklah, Allah tak terimalah ibadah kita. Baru ni ada kawan-kawan kita tanya, dia tanya, kalau kita tak belajar pada ain tak apa ke, tak boleh ke? Kita ibadat dah juga macam mana biasa. Jawabnya tak boleh. Sebab ibadat takkan sah melainkan dengan ilmu. Ulama dah pesan dah. Imam Ghazali pun dah bagi tahu dah. Kalau kita boleh bermati-matian beribadat pagi, petang, siang, malam dan meninggalkan menuntut ilmu, sekalipun ibadat kita macam malaikat, banyaknya, tak berehatnya, nescaya takkan diterima oleh Allah. Sebab tu kita ni kena paksa juga diri supaya kita boleh menuntut ilmu, agar kita faham tata cara selok belok, pantang larang dalam ibadah. Mesti semua orang kena ambil tahu, sebab semua orang wajib mencari bekalan mati. Jadi semua orang diganggu oleh masalah rezeki ni, baik lelaki, baik perempuan, baik tua, baik muda. Risau. Baik. Jadi macam mana nak menyelamatkan diri kita daripada godaan rezeki ni? Apa ubat dia?
Apa ubat dia? Kita yang ada masalah ni tak boleh beribadat dengan benar ni, kerana terlalu risau, sibuk, bimbang, berusaha memikirkan tentang rezeki. Macam mana nak selamatkan diri kita? Sebab kalau benda ni tak settle, sampai bila-bila kita tak boleh beribadat? Sampai bila-bila kita takkan boleh beribadat seperti yang Allah nak tu, kalau tak selesaikan masalah rezeki ni. Dah tu macam mana nak buat? Kalau kita tak belajar, tahu tak jalan dia macam mana? Takkan tahu. Macam mana nak buat? Kalau tak berubat, kalau tak tahu nanti, sampai ke matilah kita risau tentang rezeki. Sampai ke matilah tak boleh nak taat kepada Allah dengan sebenar-benar. Jadi mau tak mau kena uruskan juga. Kena selamatkan juga diri kita daripada godaan rezeki tadi. Iaitu dengan mana? Maka kata Imam Ghazali sebelum ni, lazimkan olehmu dengan tawakal atas Allah Ta'ala pada segala tempat rezeki dan tempat hajat, dengan tiap-tiap kelakuan, maknanya sentiasa. Dan yang demikian itu kerana dua perkara. Kenapa kita nak kena ada tawakal? Jadi ubat dia tawakal kepada Allah. Tawakal makna kena berhenti kerja lah. Kena berhenti meniaga lah, kena berhenti menternak lah, bertani lah. Dah, bukan maksud gitu. Kerana tawakal itu adalah ibadat hati, amalan hati, bukan lidah. Tawakal ni bermaksud hati hamba hanya bergantung, percaya, yakin kepada Allah sahaja yang boleh menambahkan, mengurangkan, memewahkan rezeki. Bukan usaha ikhtiar, bukan kebijaksanaan, bukan kepandaian, bukan kepakaran kita. Yang boleh menambah rezeki hanya Allah. Dan Allah Ta'ala telah menjamin rezeki setiap hambanya. Makna kena yakin begitu. Kena yakin begitu. Makna kalau hari ini Allah tentukan rezeki kita RM20, kita kerja 24 jam pun RM20 itulah yang kita akan dapat. Dia takkan, usaha ikhtiar kita tak boleh mengubah takdir Allah. Kerjalah, besok kita kerja, target nak RM30, kita kerja 24 jam. Kalau Allah kata besok rezeki kita 10 lah, 10 lah, buatlah macam mana pun. Ni perkara ni bersangkut paut dengan rukun iman kita, percaya dengan qada dan qadar. Wajib kita yakin rezeki kita masing-masing ni dah diperuntukkan oleh Allah dah. Orang ni banyak ni, orang ni banyak ni, orang ni banyak ni, orang ni banyak ni. Dia takkan bertukar dah. Takkan bertukar dah. Bukan. Tapi kalau kita beriktikad, makna percaya yang usaha kita ni boleh mengubah takdir, usaha kita boleh ubah takdir, daripada miskin boleh jadi kaya sebab berusaha. Ini masalah. Ini yang kita akan berusaha bermati-matian, menghabiskan segala masa kita, konon-kononnya nak hidup dengan penuh keselesaan, kemewahan dan sebagainya. Padahal bukan begitu pun. Banyak orang yang berusaha bersungguh-sungguh tak dapat apa yang dia nak. Betul tak? Banyak orang berusaha sungguh-sungguh, belajar tinggi-tinggi, akhirnya menganggur. Itu dalil. Itu dalil, itulah bukti menunjukkan usaha dan ikhtiar kita tidak ada kuasa memberi sesuatu. Namun usaha itu kalau diniatkan untuk mencari rezeki kerana nak beribadat, maka setiap usaha yang kita lakukan untuk mencari rezeki tadi diberi pahala oleh Allah. Dapat pahala. Berusaha mencari rezeki dengan niat ibadat, dapat pahala. Kalau mencari rezeki dengan niat nak menunaikan keinginan hawa nafsu, itu maksiat. Walaupun rezeki halal. Faham tak? Saya meniaga jual kitab contohnya.
Saya jual kitab, saya buka kedai kitab, saya berniaga kitab. Tapi niat saya nak cari duit supaya saya boleh menjamu keinginan hawa nafsu saya. Bila saya dapat rezeki daripada perniagaan kitab-kitab saya tadi, saya nak berhibur, saya nak berseronok, saya nak enjoy, saya nak berlazat-lazat dengan dunia, dengan duit yang saya dapat daripada kedai kitab saya tadi, maka maksiat. Faham tak? Sebab tu betulkan niat kita dalam mencari rezeki, walaupun halal. Dia tak berhenti setakat situ. Allah suruh kita cari rezeki halal dengan niat untuk beribadah kepada Allah. Bukan sekadar cari rezeki halal full stop situ, bukan. Berapa banyak antara kita yang mencari rezeki halal, akhirnya bila Allah beri rezeki, beri kemewahan daripada usaha yang halal tadi, kita melupakan Allah. Beli pakaian yang tak dibenarkan oleh Allah untuk dipakai di tempat yang tak sepatutnya. Nampak tak? Ada yang berjudi, ada yang membazir, padahal usaha dia halal. Tapi tengok ke mana dia hala tujukan duit yang dia dapat tadi. Bukan untuk nak membawa diri dia dan anak bini ni dekat kepada Allah. Sebab tu tadi niat tu. Niat tu. Kalau niat kita cari rezeki daripada pekerjaan yang halal untuk berhibur, Allah akan dorongkan kita berhibur. Allah akan haramkan, Allah akan tegah untuk kita dan anak bini kita dekat kepada Allah. Tapi kalau niat kita mencari rezeki untuk kita beribadat kepada Allah, diri kita dan anak bini kita, insya-Allah Allah akan mudahkan. Allah akan bukakan jalan-jalan ibadah, asbab rezeki yang kita dapat daripada pekerjaan kita. Batulah disuruh ngaji, tuan-tuan. Kalau kita tak ngaji, faham kita tu sekerat dia. Yang kita tahu Allah suruh cari rezeki halal. Situ je yang kita tahu. Padahal ada lagi sambungan ni. Allah suruh cari rezeki yang halal untuk ibadah. Bukan Allah suruh cari rezeki yang halal untuk jamu hawa nafsu. Bukan. Jadi betulkan balik niat kita, taubat kepada Allah. Taubat balik. Andai katalah selama ni kita bekerja, niat kita macam tadi tu, nak tunaikan segala hajat dan impian ni, itu orang panggil nafsu. Bertaubat kepada Allah. Sebab tu maksiat. Kenapa nak kena taubat? Agar Allah gantikan dengan kebajikan. Itu kelebihan orang taubat. Dosa yang kita buat tu, bila sah taubat ni, Allah tukarkan dengan pahala. Tak nak serah. Nampak tak? 50 tahun kita bekerja, contoh 60 tahun bekerja dengan niat tadi tu. Maka malam ni kita diberi kesedaran dan kefahaman oleh Allah, lalu kita bertaubat sungguh-sungguh, menyesal sungguh-sungguh, cukup syarat rukunnya, Allah gantikan dengan pahala. Jangan risau, jangan syak dengan kemurahan Allah, jangan syak dengan kekayaan, kemurahan Allah Ta'ala. Dia maha kaya, maha hebat. Jangan bersangka jahat dengan Allah. Nampak tak? Allah nak tarik minat kita supaya taat kepada Allah. Allah bayar balik, Allah gantikan kerugian tu bila kita sanggup nak perbetulkan diri kita. Maha pemurahnya Allah. Betulkan balik niat. Dan untuk yang masa datang, akan datang dengan niat yang baru ni lah. Aku cari rezeki halal supaya mudah-mudahan aku boleh menggunakan rezeki yang halal ni untuk aku dan anak bini aku taat kepada Allah. Bayar hutang contohnya, nafkah, memberi nafkah, bantu mak ayah contohnya, beli pakaian-pakaian yang mematuhi syariat. Itu ibadahlah tu. Itu ibadahlah tu. Nak tolong orang kalau orang berhajat, ibadah. Barulah dapat pahala pekerjaan dia tu. Mencari rezeki dia tu, barulah diberi pahala. Sebab niatnya ibadah. Boleh faham kita pun tak tahu, tuan-tuan, tak ngaji tak tahu, baru tahu. Ngaji baru tahu, macam tu pun. Jangan kata bekerja, baca surah Waqiah tu pun sama juga. Baca surah Waqiah supaya dimurahkan rezeki, full stop.
Masuk dalam riya. Riya juga. Makna kita beramal membaca Quran kerana tujuan dunia. Nak Allah luahkan rezeki. Untuk apa? Nak Allah luahkan rezeki nak apa? Boleh enjoy lah. Rezeki luas. Betulnya niat. Sambung lagi sikit. Dengan keberkatan surah Al-Waqi'ah yang aku baca, ya Allah, murahkanlah rezeki supaya mudah untuk aku dan keluarga aku beribadah kepada Engkau, ya Allah. Baru dapat pahala. Untung tak ngaji? Untung? Sebab tu suruh ngaji. Kalau tak ngaji rugi, kita syok sendiri je. Rupa ingat dapat pahala, rupa tak dapat. Tu untung rugi. Untung ngaji, untung rugi tak dah. Datang tadi tak tahu, balik ni tahu dah. Datang tadi tak tahu cerita, balik ngaji, tahu cerita dah. Dapat ilmu, alhamdulillah. Itulah tanda Allah nak bimbing kita, nampak? Allah nak betulkan kita. Sikit-sikit Allah tunjukkan. Alhamdulillah Allah pilih kita. Waktulah orang-orang yang Allah pilih belajar, tanda-tanda orang yang Allah sayang, tanda-tanda orang yang Allah nak selamatkan dia. Kalau tak, Allah haramkan telinga kita ni daripada mendapat petunjuk. Duduklah dalam syok sendiri tu. Betulkan niat kita supaya pekerjaan kita tu, usaha kita tu dapat pahala. Baik, kenapa pula nak kena bertawakal, nak kena yakin hati kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja yang Maha Kuasa menambahkan, mengurangkan, memberi keselesaan dan sebagainya? Kerana dua perkara. Salah satu daripadanya, supaya selesai kamu bagi ibadat bagi Allah Ta'ala. Makna selesai ni mudahnya supaya tenang, tenteram hati nak beribadat. Nak baca Quran boleh, nak solat jemaah boleh, nak baca wirid boleh, macam-macam lah tu. Nak tutup aurat boleh. Supaya hati selesai. Kalau tak nanti kadang dia jadi risau, tak selesai nak buat ibadat. Tak nak mengaji tak boleh, nak semayang tak dapat, semayang jemaah tak dapat, nak baca wirid tak dapat, nak baca Quran tak dapat. Ni diganggu ni. Padahal tak buat pun dia risau macam tu. Banyak masa tu dengan kerisauan begitu. Tambah pula dia usaha pula. Anggota kita ni dia akan berbimbang dengan apa yang kita fikirkan. Apa yang dipikirkan, apa yang dirisaukan oleh fikiran dan hati kita, itulah yang akan dirisaukan, disibukkan oleh anggota kita. Ni kenapa ni? Siapa yang membawa kita ke surau ni? Fikiran dan hati kita. Buat mikir malam ni ada kelas, malam ni ada kelas, malam ni ada kelas. Maka dia membawa anggota kita. Kalau kata nak cari duit, dia akan pergi cari duit. Lepas tu kalau kita bimbang tentang ibadat, insya-Allah tubuh kita akan beribadat. Kalau bimbang tentang masalah rezeki, tubuh kita akan risau mencari rezeki. Tengoklah sendiri. Dalilnya ada pada diri kita. Dulu kenapa kita tak sempat nak ke surau mengaji? Rezeki bekerja. Muncul Allah panjangkan umur kita. Muncul Allah panjangkan umur kita, bagi taufik kepada kita. Dapat juga kita ngaji. Ada orang tak dapat, sampai mati sibuk cari duit pagi, petang, siang, malam. Ilmu tak ada. Ibadah tanpa ilmu. Macam manalah nasib agak-agak sekarang dalam alam barzah ni. Kita ni sebelum menerima nasib yang sama, baik kita perbaiki cepat-cepat. Sebab kalau dah mati, tak boleh nak reverse balik dah. Nak minta Allah hidupkan balik, nak mengaji, nak betulkan, dah tak boleh. Dah tak habis masa Allah bagi. Bukan Allah bagi kita sehari, Allah bagi kita puluh-puluh tahun. Puluh-puluh tahun peluang Allah bagi. Jadi yang tak mati lagi kita ni, perbetulkanlah balik. Ni tanda kasih sayang Allah, tak cabut nyawa kita dalam keadaan begitu. Cuba kita bayangkan, kalau Allah cabut nyawa kita dalam keadaan begitu, agak-agak macam mana kita sekarang?
Kalau ikut apa yang Allah janji, kita ni dah tentu sedang diazab oleh Allah. Allah tak mungkin janji. Tapi muju Allah panjangkan umur kita. Muju Allah dekatkan kita dengan majlis ilmu. Ada juga kesedaran, nampak juga salah silap, dan Allah Ta'ala tu pula beri peluang kepada kita bertaubat, dan dia nak bayar balik kerugian kita yang dulu-dulu tu. Waktu rugi sangat kalau kita waktu hidup ni tak nak belajar. Rugilah yang tersangat-sangat rugi. Salah satu daripadanya supaya selesai kamu bagi ibadat bagi Allah Ta'ala, supaya hati kita lapang, supaya hati kita tenang, supaya hati kita tak sibukkan benda lain. Bekerja sekadar cukup dah. Bekerja satu hari 7-8 jam, 6-7 jam sudah. Dapat tak dapat, banyak tak banyak, itu urusan Allah. Itu urusan Allah. Aku dah buat sebab bekerja sekian jam. Yang aku tahu, yang aku yakin, yang aku percaya, aku kalau kerja mati-mati pun takkan menambahkan rezeki aku. Yang menambahkan rezeki Allah, bukan usaha, bukan pekerjaan. Yang menjamin kehidupan kita Allah, bukan wang ringgit kita, wang simpanan KWSP kita, pencen kita. Itu tak ada memberi jaminan sama sekali. Jaga akidah kita. Banyak orang rosak akidah sebab rezeki ni, tuan-tuan. Mereka beriktikad wang simpanan mereka tu yang menjamin kesenangan di masa akan datang, bukan Allah. Na'udzubillah min zalik. Jaga baik-baik. Halus benda ni. Benda yang merosakkan akidah ni halus, tuan. Dia ada yang kasar, ada yang halus. Yang kasar macam sujud pada patung berhala tu, jenis kasar, nak merosakkan iman kita. Ni jenis halus. Jenis halus, jenis perasan kalau tak perhati betul-betul. Aku ni ada banyak duit ni dalam bank ni, garanti senanglah masa depan aku ni besok. Kalau dia beriktikad dalam hatinya benda tu tadi yang menjamin kesenangannya bukan Allah, sesungguhnya dia telah menyengutukan Allah. Nampak tak? Kerana Allah Maha Kuasa memberi kesenangan, tiba-tiba dia iktikad juga wang ringgit dia pun ada kuasa memberi kesenangan juga. Kan dah ada dua tu. Bukankah dah ada dua yang boleh memberi kesenangan? Pertamanya Allah, yang keduanya wang ring. Ini nama menyengutukan, faham tak? Ini nama menyengutukan Allah namanya. Kita sekutukan Tuhan dengan duit. Kita sekutukan duit dengan Tuhan, pada pihak sama-sama boleh memberi kesenangan. Na'udzubillah min zalik. Itu cuma sebab saja. Duit-duit kita tu sebab saja, yang tak boleh memberi apa-apa. Sebab tu kita kena ngaji akidah. Tadi AJK ke siapa tadi dah hubung. InsyaAllah kuliah kita akan datang nanti, kita mula bacalah kitab Tauhid, kitab Risalah Tauhid. Kitab Risalah Tauhid. Ngaji akidah mesti, dia tak boleh pisah akidah, kita mesti kena ngaji akidah. Takut terleka benda tu. Padahal akidah ni nombor satu, kita nak kena berhati. Bekerja tapi iktikad jaga. Tak nak kita bekerja tanpa iktikad yang sebenar. Itu yang kita tak nak. Bekerja tapi iktikadnya salah. Bekerja tapi iktikadnya pekerjaan tu yang menjamin kehidupan, bukan Allah. Itu yang kita tak nak begitu. Tapi kalau dia bekerja, dia berusaha, tapi hatinya tetap tak percaya pun, tak percaya sikit pun pada usaha ikhtiar dan pekerjaan itu yang menjamin rezeki, tetapi hanyalah Allah. Kalau macam tu tak apalah, bekerja lah. Ni iktikad barang dalam, tuan-tuan, barang dalam. Tubuhnya bekerja tapi barang dalamnya berpegang kepada Allah. Jangan kita bekerja, barang dalam ni pun pegang pada kerja juga. Bekerja tapi hati pegang pada pekerjaan tu. Dia tak nak bekerja, hati berpegang kepada Allah. Tu yang naknya. Macam tu. Kalau tak kita jadi orang yang orang bukan Islam, orang tak beriman, dia begitu iktikad dia tu. Kepercayaan dia begitu. Yang boleh mengkayakan kita ni usaha kita. Sebab tu mereka bermati-mati bekerja, sebab dia tak percaya kepada Allah, dia percaya pada diri dia percaya pada makhluk. Kita muslimin, kita mukminin, biar ada perbezaan.
Sama-sama cari duit zahirnya, tapi dalam lainlah. Dalam lain mereka percaya kepada usaha dia, kita tak. Kita tetap yakin kepada Allah yang menambahkan, mengurangkan, menyelamatkan, memberi keselesaan, memberi keselamatan, semuanya Allah, bukan usaha dia. Dan supaya berjalan bagimu daripada segala kebajikan itu haknya, supaya kita boleh beramal ibadat dalam keadaan betul mengikut apa yang diperintah oleh Allah. Kalau tak, nanti kita boleh beribadat tapi tak boleh beribadat seperti yang dituntut oleh Allah. Contohnya, kita sambil-sambil beribadat, dalam hati kita ada ujub, dalam hati kita ada riya, dalam hati kita cintakan dunia, dalam hati kita ada takabur, dan kita tak tahu bagaimana nak menyelamatkan hati kita itu daripada sifat-sifat yang merosakkan amalan kita. Kita tak tahu kalau kita tak nak belajar. Ibadat buat macam-macam, rupanya tak ada hasil apa pun, sebab ada masalah yang kat dalam ni. Jadi kita kena perhati dua-dua. Syariat kena ikut, hati kena bersih. Syariat kena ikut, hati kena bersih. Hati kena bersihkan daripada penyakit-penyakit, sifat-sifat yang haram yang merosakkan amal tu. Selagi kalau kita tak buang, beramallah banyak pun, takkan ada bekalan akhirat kita. Dibinasakan oleh penyakit hati. Penyakit hati ni, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dia boleh membinasakan amal ibadat yang kita dah buat 70-80 tahun. Beribadat 70-80 tahun, tapi dengan sebab masalah hati, yang 80 tahun punya taat tadi semua dipadamkan pahalanya oleh Allah. Tu bahayanya penyakit hati. Tapi tak ramai yang celik pasal masalah penyakit hati. Tak ada yang risau, tak ada yang bimbang. Kita terlebih risau penyakit zahir, betul tak? Risau sakit gigi, sakit kepala, sakit perut, sakit bukan tak boleh risau, boleh. Tapi masalahnya kita tak risau penyakit hati yang lagi besar, celaka yang datang. Ada hasad dalam hati, relax, tak ada rasa risau, tak ada rasa bersalah, tak ada rasa takut amalnya binasa, tak ada, relax. Dengki, semayang-semayang, mengaji-mengaji, mengajar-mengajar, dengki. Malam-malam qiyamul lail, hati dengki, lidah mengumpat, berdendam sana sini, sangka jahat sana sini. Relax, tak ada rasa, tak ada apa masalah. Padahal yang kita buat tu mencelakakan diri kita, mencelakakan amal ibadah kita, mencelakakan akhirat kita. Tapi oleh kerana dia penyakit yang jenis tak nampak, kecelakaan dia tu tak nampak, maka kita tak risau. Dah nak tengok macam mana jenis penyakit tak nampak ni, dia perlukan mata hati. Makna kebersihan hati. Kalau hati kita kelam gelap dengan kejahilan, hati kita kelam gelap dengan dosa, takkan nampak benda tu. Takkan nampak. Sebab yang nak memandang akhirat ni mata hati, bukan mata zahir di kepala kita dah. Macam mana mata hati kita ni boleh jadi gelap? Pertama, antaranya sebab ditutup oleh dosa kita. Ditutup oleh dosa-dosa kita sendiri. Itu yang menggelapkan, yang membutakan mata hati kita. Dan hati kita tidak ada suluhan cahaya daripada Allah. Apa yang dimaksudkan suluhan cahaya tadi? Ilmu. Dahlah buta, lepas tu gelap pula. Gelap dengan kejahilan tadi. Mana nak nampak akhirat? Ceritalah bahaya mengumpat, bahaya berdengki. Tak ada apa-apa. Makna macam tak sayang pahala amal tu. Padahal kita waktu nak buat amal tu, kita niat apa? Mudah-mudahan dapat pahala, nanti boleh jadi bekalan mati. Sedekah 10 sen, sedekah RM1, sedekah RM2, nanti ada pahala buat balik akhirat. Padahal kita nak benda tu, nak pahala tu. Tapi kita tak perasan yang lidah kita mengumpat tadi itu
hati berdengki tadi tu, hati ujub tadi tu merosakkan bekalan amalan kita tadi. Kita tak perasan benda tu. Tak ada rasa bersalah, tak ada rasa risau. Kita tuan-tuan ada duit KWSP, ada duit pencen. Kalau lesap kalau ada scammer, risau tak dengan scammer? Risau tak? Tak risau. Tak risau, saya nak bagi nombor akaun. Betul tak risau? Kalau tak risau, saya nak bagi nombor akaun kan lepas ni. Saya nak bagi nombor akaun, transfer semua dalam akaun saya. Risaulah getah kita. Islam suruh jaga sebab tu Islam haramkan mencuri. Sebab mencuri ni membinasakan harta. Jadi kena sayang duit kita tu. Kena sayang duit tu. Baik, sekarang ni musim apa, zaman scammer ni. Ada risau tak? Kalau orang cerita pasal scammer, risau? Risau. Kalau tak risau tu ada masalah lah tu. Tak berapa nak normal lah tu kalau tak berapa nak risau. Risaulah. Sampai orang dalam grup dijemput datang rumah saya, dia buat kenduri ni. Kalau siapa tak tahu dia punya jalan, tekan link kat bawah. Kita pun mikir banyak kali. Ni karang kalau tekan ni karang ni nah banyak kes berlaku ni, tekan link ni lesap duit ni. Sampai kita mikir sampai macam tu. Risau. Pernah tak rasa risau pahala amal yang kita buat sejak akil balik sampai ke hari ni kena scam, binasa, hilang, lesap? Ada tak risau? Patutnya kena risau juga. Patut kena risau juga. Jangan risau duit hilang saja. Kena risau pahala kita dihapus oleh Allah. Kena risau. Sebab tu bekal mati kita. Kalau kita mati dalam keadaan tak taubat lagi daripada hasad, dengki, mengumpat tadi, percayalah takkan ada bekalan mati kita. Takkan ada kebajikan yang kita buat balik akhirat, melainkan dosa-dosa je yang kita bawa. Patut sebagai orang yang waras, yang berakal dan yang yakin dengan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kena ada risau. Andai kata sehari dua ni Allah cabut nyawa kita, kita tak berhenti daripada berdengki lagi, tak berhenti daripada mengumpat lagi, celaka kita. Kena ada risau je. Sebab Nabi tak cakap bohong. Apa yang Rasul khabar itulah yang sebenar-benarnya berlaku. Ini kita semua buat. Dengki pun buat, mengumpat pun buat, sangka jahat pun buat. Negatif dah tu jadi. Dah jadi negatif dah tu. Bukan hilang je, tak tahu nak tolak apa dah. Cukup dengan dengki pun dah Nabi kata padam semua. Cukup dengan dengki saja dalam hati kita, padam semua kebajikan, Nabi cakap. Ni kita top up pula dengan mengumpat, top up lagi dengan fitnah. Tak tahulah macam mana celaka. Na'udzubillah. Jadi kita kena fikir benda. Sebab kita mukmin, orang beriman. Orang kafir dia tak fikir benda-benda tu sebab dia tak percaya. Kita kata kita mukmin, orang yang beriman dengan hari kiamat, beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, mana yakin dengan apa yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasul. Benda tu benar-benar berlaku dan terjadi, bukan cerita seronok-seronok. Jadi biar ada risau, risau. Sebab tu jangan tunggu lama-lama dah ni. Jangan biarlah. Takut mati tu datang, tak sempat kita nak baiki ni. Sebab tu kena segera. Jangan nantilah tahun depan lah aku bersihkan hati. Jangan tuan-tuan. Nanti kita menyesal. Kalau datangnya mati dalam keadaan tak sempat nak repair yang ni, menyesal yang sangat-sangat menyesal. Kan Allah dah tawarkan, siapa taubat Allah akan gantikan balik. Takkan rugi. Orang yang bertaubat ni takkan rugi. Bahkan untuk Allah bayar balik segala kerugian dia tu, dengan sebab hasad, dengki, mengumpat dia dan sebagainya. Allah bayar balik. Kalau kita tak nak juga tawaran yang sangat-sangat hebat daripada Allah ni, tak tahulah. Itu bukan salah Allah, tapi salah kita sendiri. Allah nak bagi. Sebab Allah sayang kita. Nampak tak? Maha kasih sayang Allah.
Maha pemurah Allah Ta'ala. Dia bayar balik kerugian asalkan sanggup nak kembali kepada Allah. Allah bayar balik. Sudahlah. Mari belajar, mari ngaji, repair hati kita perlahan. Asalkan Allah tahu kita sedang berusaha, nak usaha, sedang usaha ni, tengah belajar, lepas tu nak amalkan. Kalau gagal, cuba lagi, begitu. Sampailah nyawa kita diambil oleh Allah. Biarlah kita ni mati dalam keadaan berusaha. Janganlah kita mati dalam keadaan berputus asa. Jangan. Cuba lagi, tak boleh cuba lagi, minta tolong lagi dengan Allah, doa lagi sungguh-sungguh, minta selalu pada Allah. Minta, ya Allah tolonglah, berilah taufik kepada aku ni dalam bahaya ya Allah. Aku ni dalam bahaya akhirat ya Allah. Aku ni dalam bala maksiat, selamatkan aku. Kasihani aku ya Allah. Dengan berkat Nabi Muhammad SAW, permudahkanlah urusan aku ya Allah. Aku tak nak mati dalam keadaan bawa hasad, dengki, dendam dan sebagainya. Sebab aku yakin pasti aku akan celaka di hari kiamat besok. Tolonglah, kasihanilah aku ya Allah. Minta sungguh-sungguh, minta selalu. Tanda kita nak benda tu. InsyaAllah orang bersungguh pasti Allah akan tolong. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sesiapa yang bersungguh-sungguh kepada kami, demi sesungguhnya kami akan bagi petunjuk kepada dia. Allah makna Allah akan tolong dia. Siapa tadi? Yang bersungguh. Faham di situ. Yang tak bersungguh, jangan harapkan pertolongan Allah. Mengaji pun tak nak, sombong. Ni jangan haraplah pertolongan Allah. Kita kena ngaji, bagi masa, buat jadual. Siang cari duit, malam cari ilmu. Cari duit untuk kesenangan dunia, cari ilmu ni untuk kesenangan dunia akhirat. Jangan kata tak boleh. Kita kalau set dalam kepala kita tak boleh, memang takkan boleh. Kata insya-Allah boleh. Allah Maha Kuasa tolong aku, bagi taufik kepada aku, membuat jadual waktu, menguruskan masa aku insya-Allah. Tapi kalau kita kata tak boleh, memang takkan boleh. Sebab tu kena selalu bersangka baik, selalu kena fikir positif. InsyaAllah, siapa pun semua ada peluang. Selagi tak mati, peluang ni ada depan mata kita. Maka janganlah diabaikan, janganlah tak dihargai, janganlah palingkan muka daripada tawaran dan jemputan Allah. Jangan. Allah sayang semua, Allah kasih semua, lebih daripada mak ayah kita kasih kepada kita lagi. Supaya selesai kamu bagi ibadat bagi Allah Ta'ala, dan supaya berjalan bagimu daripada segala kebajikan itu, haknya. Maknanya supaya kita boleh menunaikan ibadat seperti yang Allah nak. Cukup syaratnya, cukup rukunnya, betul akidahnya, betul ikhlasnya, bersih hatinya, jaga pantangnya. Itu maksud hak ibadat tadi. Makna dah buat dengan cara yang betul, bila dah dapat, jaga baik-baik maksudnya. Bukan malam ni buat, malam ni habis. Malam ni buat, malam ni kita habiskan juga. Malam ni buat, malam ni habis. Malam ni ibadat, malam ni ngumpat. Malam ni ibadat, malam ni berdengki, berdendam. Bukan macam tu. Itu bukan hak ibadat yang dimaksudkan. Cara buatnya mesti betul, syaratnya, rukunnya, sahabatannya, bentang larangnya. Kemudian bila dah betul, dah usaha buat, mudah-mudahan diberi ganjaran pahala oleh Allah. Lepas tu kena jaga pantang. Di ibadat ni ada pantang. Apa pantang dia? Mengumpat, berdengki, ujub, riya, sum'ah. Banyak pantang dia. Kalau kita tak tahu pantang ni, boleh jadi kita banyak langgar dah ni. Sebab tu kena ambil tahu pantang-pantang dalam ibadat dah, supaya terjaga pahala kita sampai mati besok. Kalau tak, nanti balik tangan kosong kita. Balik tangan. Memang syaitan dan nafsu dalam hati memang menghasut kita supaya berhasad, dengki. Sebab apa? Supaya amal kebajikan kita dihapus oleh Allah. Ni musuh yang kat dalam ni, musuh kat dalam ni, yang sentiasa berdengki dengan anak Adam,
Dia akan usaha, dia akan cuba pastikan anak Adam ni balik dalam keadaan celaka. Dia akan usaha. Dia tipu sini, dia tipu sana, dia perangkap sana, dia perangkap sini, dia racun sana, dia racun sini, dia cocok sana, dia cocok sini. Kita pula tak nak ambil tahu. Kita pula peluk tubuh, goyang kaki. Alah, tak payah belajar pun tak apa. Aku bukan tak ibadat, aku bukan tak semayang. Tu. Jagalah besok. Imam Ghazali pun risau. Imam Ghazali pun risau. Kita pula tak payah risau dah. Ulama besar-besar pun risau. Kita pula tak payah risau. Maka bahawasanya orang yang tiada tawakal, faham baik-baik tawakal di mana hatinya bulat sepenuhnya bergantung kepada Allah, walaupun dia bekerja. Bertawakal bukan bermaksud berhenti kerja. Bertawakal bukan bermaksud meninggalkan usaha, bukan. Bertawakal bermaksud hati bergantung kepada Allah, bukan bergantung kepada usaha. Tawakal bermaksud hati kita sentiasa bergantung dan percaya kepada Allah, bukan bergantung kepada usaha dan ikhtiar. Kerana usaha dan ikhtiar itu makhluk yang tidak ada kuasa sama sekali. Bukan bermaksud tawakal kita biarkan anak kunci motor kita kat luar, no. Pergi surau, abang kita ada kereta baik, no. Buka tingkap parking kereta, tinggal anak kunci situ. Tawakal kata dia. Itu bukan tawakal. Kadang lepas isyak kan, tinggal kesan tayar je lah. Kena kunci, tutup tingkap, kunci, bawa anak kunci, tapi hati bukan berpegang pada kunci tu. Hati bergantung kepada Allah yang menjaga kenderaan kita, bukan kunci tu. Faham tak? Itu tawakal. Bukan bermaksud tawakal tinggal kunci situ, serahlah kepada Allah. Itu bukan tawakal namanya. Itu kena hakal. Itu namanya kena hakal, bukan tawakal tu. Pintu rumah biar terdadah, tingkap-tingkap terdadah, pulut dakap, biskut tawar, daun ketum, apa lagi, biar selegak kat tepi-tepi beranda tu. Tak simpan ke? Kan kita dah mengaji, tawakal lah, Allah jaga. Itu tak kena, tuan-tuan. Kena simpan. Tu orang panggil usaha, tapi hati bergantung kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jaga harta aku. Tiba-tiba hilang, nampak tak? Tiba-tiba hilang, barulah kata dah ketentuan Allah, dah kita dah usaha jaga sebaiknya, tapi bila Allah dah tentukan hilang, hilang. Ini duk biar gitu, tawakal kata. Tak bekerja, tapi hati keluh kesah, tak ada duit, dengan alasan kita tawakal. Tu sesat, tuan-tuan. Tu sesat. Saya tak nak bekerja, tak alasan nak beribadah. Saya nak bertawakal, tapi saya tak sampai ke makam tu sebenarnya. Hati saya tak kuat. Maka orang yang macam saya ni wajib berusaha mencari rezeki. Saya tak boleh tinggalkan usaha nak beribadat pagi, petang, siang, malam, duduk atas sejadah, baca Quran, baca wirid, semayang. Tak boleh. Tapi ada golongan yang dibenarkan begitu. Orang yang tak ada tanggungan, dia tak ada tanggungan, dia seorang je. Dia tak ada nak tanggung mak ayah dia tak ada nak tanggung anak bini dia, dan dia memang hatinya bulat-bulat serah kepada Allah. Apa yang ada, apa yang sampai, apa yang datang, itulah rezeki aku. Hatinya tak tertunggu-tunggu, tak ternanti-nanti pemberian orang lain, dan dia tak menyusahkan orang lain. Kalau boleh duduk macam tu, silakanlah, tak payah bekerja, duduk beribadat sahaja. Tak berdosa. Tak berdosa. Tapi pastikan betul-betul kat situ hatinya. Jangan beribadat pagi, petang, siang, malam, baca Quran, baca wirid, semayang, tapi hati tunggu. Tak datang pun bantuan ni, tak datang pun peruntukan ni, tak ada orang nak tolong ke? Tak boleh. Faham tak? Jadi kita orang awam ni kena berusaha sekadar.
namun hati bergantung kepada Allah. Yang tadi tu pun tawakal, tapi tu makam tinggi-tinggi tu. Sahabat Nabi SAW, orang hebat, orang hampir dengan Allah pun membawa bekal bila dia pergi musafir. Tapi bukan bermaksud hatinya bergantung kepada bekal tu. Hatinya bergantung kepada Allah yang menjamin, yang memberi kekenyangan, yang memberi keselamatan. Bukan dipercaya dengan peralatan senjata ataupun makan-makanan yang dibawa. Bukan. Hati mereka bulat percaya kepada Allah. Semua tu makhluk yang tak boleh memberi sesuatu. Nampak tak tu? Bukan boleh main tawakal tanpa belajar. Sebab tawakal tu juga ibadat. Bila kata ibadat, mesti ada ilmunya. Kalau tak, nanti kita ditipu. Kena tipu. Orang tawakal, Allah kasih, kita nak tawakal, Allah benci pula. Rupa tak kena cara. Salah cara yang kita buat. Sebab tak ada kepahaman yang betul. Maka bahasanya orang yang tiada tawakal, maka tiada daripada membimbangkan dia daripada ibadat bagi Allah Ta'ala. Orang yang tak ada tawakal, tak dapat. Tidak. Apa maksud tak dapat? Tidak. Mesti. Orang yang tak ada pergantungan hati, keyakinan hati kepada Allah tentang rezeki, maksudnya tak dapat tidak daripada dia akan berbimbang daripada nak ibadat. Tengah semayang pun mikir tentang duit lagi. Dalam semayang pun mikir rezeki lagi. Dalam semayang pun kira kerjaan. Ini beg kuning tak ada orang tekan pun ni. Ya Allah. Konten dah buat 5 hari ni. Tapi tadi sekejap tadi tengok tak ada orang tekan pun. Tu. Saya cakap saya lah, saya bukan cakap orang. Kenapa tak? Dia datang, bisikan-bisikan tu dah nak ganggu kita. Nampak hati kita tak kuat. Hati tak kuat, bergantung lagi. Padahal kau buat dah 20-30 konten pun, kalau Allah kata singgit lah. Tapi nafsu dihakal kita. Buat banyak. Akhirnya habislah masa kita. Semayang jemaah pun tak dapat, nak ngaji pun tak dapat. Duk ngadap tu je lah, pagi petang siang malam. Ada yang buat live 8 jam, 10 jam. Tak apalah, kalau kita dah ada ilmu cukup, silakanlah. Silakanlah. Kalau dah beres akidahnya, dah beres, fiqahnya dah beres, hatinya dah beres, tak apa dah lah. Ni masalah dalam keadaan kita jahil tentang ibadat, tapi masa kita peruntukkan untuk cari duit tadi lebih daripada 10-12 jam ni. Hari-hari ulang benda sama. Macam mana tu? Agak-agak. Kalau mati dalam keadaan amalnya salah, dan bersibuk berbimbang mencari rezeki bagi petang siang malam. Cakap senang tuan-tuan, bukan mudah nak lalui benda ni. Bukan senang. Cakap senang lah, nak lalui benda tu. Sebab setan ni dalam hati ni, nafsu setan dia pergi datang. Dia bukan dia pergi dah. Dia bukan pergi tak kembali dah. Dia pergi sekejap, kadang dia kembali balik, dia bisik balik. Makna nak kena sentiasa sedar, sentiasa lawan, sentiasa macam tu dah. Bukan hari ni dia datang risaukan kita tentang rezeki, hari ni kita tolak. Besok dah tak ada dah, sampai bila-bila dah dia akan datang balik. Dia akan datang balik, dia akan bisik lagi. Itulah kerja dia. Itu orang panggil godaan lagi tu. Duk menggoda kita. Kita pula tak duduk dalam majlis ilmu. Jadi siapa yang nak menyedarkan kita? Sebab tu kita ni kena duduk dalam majlis ilmu siapa pun, supaya dalam leka-leka kita tu tersedar. Bila ngaji tersedar, bila ngaji teringat. Apa tu kan buat balik. Lepas tu ngaji teringat balik. Tak apalah. Ini tak teringat sampai ke mati. Bila mengaji macam ni teringat balik. Yang kita ni dah kena tipu. Taubat kepada Allah. Lepas tu dalam jaga terkena lagi. Mengaji teringat balik. Tu lah. Kalau tak duduk dalam majlis macam ni, tak sudi nak duduk majlis macam ni, siapa yang nak ingatkan kita?
Kawan-kawan kedai kopi, baik sangat lah kalau ada kawan-kawan kopi cerita pasal benda ni, sambil-sambil rodak kopi. Cerita pasal tawakal, sambil-sambil tunggu roti canai, sembang pasal tawakal. Tu grup wali-wali lah tu kalau ada. Biasanya sianu cerita sianu tu sambil-sambil. Kau nak tahu tak sianu tu kawan kita tu, laki dia tu, bini dia tu, tu biasa cerita. Kat kedai kopi biasa dia tulis apa, dilarang merokok. Ada kedai tom yam ada tak papan tanda dilarang mengumpat? Rasa nak kena buat dah lah. Dilarang merokok betul dah, dilarang mengumpat pun kena ada juga. Dilarang mengumpat di kedai kopi. Sebenarnya di mana-mana pun dilarang ada. Kita tak ada kedai. Kalau ada mau enggak tampar dah. Dilarang mengumpat. Dia kata lain macam kedai. Lain macam pula kedai satu ni. Orang lain dilarang merokok aja, tapi dia tanpa dilarang mengumpat pula ni. Bagus lah, sama-sama beringat. Dia nak mengumpat, lantak dia. Kita dah bagi ingatan. Kau jangan jadikan kedai aku sarang kau nak mengumpat pula. Hal sianu, mengumpat lah tu nama. Tiada membimbangkan dia. Habis. Dengan sebab apa tu? Dengan sebab hajat dan sebab rezeki dan maslahah. Itu yang membimbangkan kita. Sampai nak pergi mengaji, kita mikir, boleh ke nanti kalau aku pergi mengaji, masa aku dah daripada bekerja ni je kan dah buang 1 jam lebih, 2 jam kan nak siap pergi mengaji, duduk dalam mengaji 1 jam, lepas tu kau nak balik pula dah 3 jam dah rugi. Dia jadi berapa banyak masa aku nak kena korban pula. Nanti kalau aku belajar, macam mana aku nak kaya macam ni? Habis kita mudah-mudahan Allah bagi kita kekuatan. Mudah-mudahan Allah bagi kita taufik. Itu nama taufik. Taufik ni apa? Pertolongan daripada Allah kepada hamba untuk melakukan taat. Itu bantuan daripada Allah. Daripada dia lemah, bila dia dapat taufik, dia boleh buat benda tu. Yang sebelum ni dipikir macam mustahil. Macam mustahil ni dia nak buat. Tapi bila datang pertolongan Allah, Allah mudahkan dia. Sesibuk apa pun dia, sebesar apa pun bisnes dia, dia ada masa untuk menuntut ilmu. Kerana apa? Diberi pertolongan oleh Allah. Allah muliakan dia. Allah memberi kemuliaan kepada dia dengan mana Allah menolong dia. Sesibuk apa pun, dia tetap tak tinggalkan amanah ni dengan Allah. Mudah-mudahan Allah pilih kita semua macam tu. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Janganlah dengan sebab nak mencari kesenangan, keselesaan tadi, kita nanti tergadai kesenangan akhirat. Bukan Islam larang, faham baik-baik. Bukan Islam larang nak hidup selesa. Dah. Ni masalahnya, kita utamakan selesa, kaya, mewah tadi dan meninggalkan amanah yang nombor 1. Taat, ibadat tu. Padahal ibadat dan taat kepada Allah ni matlamat utama kita Allah hidupkan. Tapi oleh kerana kita ni dilekakan oleh nak kejar senang, kejar selesa, kejar apa tadi, ni tadi lupa. Tugasan nombor 1 tadi terlupa. Bila ingat balik, bila malaikat maut terpacul depan mata kita. Bila malaikat maut terpacul depan mata kita, baru teringat balik matlamat kita dihidupkan adalah ibadat. Tapi dah terlambat sangat-sangat dah. Tu yang nak minta, ya Allah hidupkanlah aku balik, panjangkanlah umur aku ya Allah. Minta tangguhlah sekejap ya Allah. Tak ada dah. Tak. Banyak dah Allah hantar tuk guru, ustaz-ustaz, kawan-kawan untuk nasihatkan. Jom belajar, jom mengaji, jomlah belajar, jomlah mengaji. Kita kata nantilah dulu, biarlah dulu, biarlah dulu. Jadi kena paksa. Sebab tu kita kena kawan dengan orang mengaji. Kena kawan dengan orang-orang mengaji. Baru kita ada semangat nak mengaji juga. Sebab tu digalakkan berjamaah, ada kumpulan, ada kawan mengaji. Bukan suruh tinggalkan kawan-kawan lain dah. Dalam banyak-banyak kawan tu kena ada juga kawan dengan orang mengaji supaya kita boleh tompang semangat dia tu. Ni kita duduk seorang aja. Syaitan nafsu duk hasut kita hari-hari. Memang jadi mangsa lah kita. Jadi mangsa kita.
Nabi suruh duduk dalam berjamaah, duduk dalam jamaah kerana di situ ada rahman Allah Ta'ala, ada pertolongan Allah. Jangan duduk seorang-seorang, duduk dalam grup-grup ngaji, supaya kita boleh tompang-tompang semangat kawan-kawan. Kita lemah kan, tak kuat kita seorang-seorang. Ada kalanya membimbangkan dia pada zahirnya. Apa maksud membimbang pada zahir? Mana anggota kita sibuk mencari, tu zahir. Anggota kita sibuk mencari, pacari-cari. Banyak tuan-tuan, banyak dia punya punca dia. Dia akan terlepas sesuatu yang sangat mulia. Jadi dia sanggup bersabar. Orang macam kita ni tak sanggup. Macam mereka tu menunjukkan hati dia memang hebat, hatinya memang kuat, sampai dia sanggup menahan keinginan dia sendiri. Dia bukan malaikat tuan-tuan, dia bukan malaikat, dia manusia sama macam kita. Tapi oleh kerana dia nampak tu akibatnya besok, kalau dia buat begini, dia ambil begini, akibatnya besoknya dia nampak benda tu, dia yakin benda tu. Jadi dia tak nak susah kat sana besok, maka dia bersabarlah di sini. Kerana dia lebih yakin dengan akhirat tu besok. Sini dia berpada-pada je. Bukan dia orang tak nak. Orang macam tu tuan-tuan, kalau dia ngadap dunia, lagi cepat dia dapat. Orang-orang macam tu, kalau dia palingkan dirinya kepada dunia, lagi hebat dia jadi. Sebab apa? Dunia nak membinasakan dia. Dunia nak membinasakan dia. Minta maaf lah, hidang tadi saya tak tahu lah. Dia kata internet, katanya internet terputus. Kita pun tak tahu lah. Ada lagi datanya. Nak suruh berhenti lah tu agak. Dia tu lama now pula. Jangan cari tempat berhenti. Internet ni pun pandai juga. Jadi ada kalanya bersibuk berbimbang dengan zahirnya, dan ada kala bersibuk dengan batinnya. Batin kita, hati kita duduk kacau, mikir ni mikir tu, macam mana nak senang macam si anu, macam mana nak mewah macam si anu, macam mana nak hebat macam si anu, macam mana nak tu dia main. Dia main kat sini. Dan ada kalanya dengan menuntut. Kadang-kadang berbimbang dengan mencari. Maksudnya menuntut tu makna mencari. Ada kadang seorang sampai 5-6 kerja buat. Nak cover tu, nak cover kereta, nak cover rumah, nak cover sofa, nak cover TV. Tu TV bukan kecil, lebar dinding, tumbang dengan tuan-tuan mati. Lebar dinding. Bukan RM5 tu, RM1,000. Nak cover macam-macam, maka terpaksa lah. Seorang sampai 5-6 kerja dia buat. Dah agak-agak ada masa tak nak belajar. Adatnya tak, adatnya lah, kebiasaannya mustahil dapat lah. Makna kalau dalam keadaan dia sibuk macam tu, dia boleh mengaji juga, mana dia hebat sangat lah. Makna dia orang pilihan lah maksudnya. Dia orang pilihan lah. Kalau dia boleh buat 5-6 kerja, tapi dalam masa sama dia boleh menuntut ilmu juga, ibadat juga. Makna dia bukan sebarang orang lah tu. Dia bukan sebarang orang. Dia bukan sebarang orang. Kan masa dengan bini lagi, masa dengan anak-anak lagi, tak tolak lagi tu. Allah Akbar. Inilah di ibadat tuan-tuan. Inilah di ibadat. Bila kita mengaji macam ni, baru kita nampak perjalanan ibadat ni makna terlalu banyak dia punya musuh ni, godaan ni, cabaran ni. Betul lah yang Nabi kata tu. Nabi kata jaga-jaga, hati-hati. Nak pergi ke syurga tu dipagari oleh benda yang menyakitkan, yang menyusahkan. Inilah dia benda ni. Nak kena pantau, nak kena jaga, nak kena tahan. Banyak batasan. Sebab nak ke syurga memang itulah jalan dia. Tapi dan dalam masa yang sama Nabi pun bagi tahu, ingat-ingat, jaga-jaga, neraka tu dihiasi dengan benda yang menyenangkan. Benda yang menyenangkan, benda yang memudahkan, benda yang menyeronokkan, benda yang mengenjoykan. Tak ada sempadan. Carilah pagi, petang, siang, malam, pulunlah. Seronok tu. Tapi nak ke mana tu tempat tu? Ke
Seronok hidup macam tu. Tak payah semayang, tak payah mengaji, pulun pagi petang siang malam. Seronok, nafsu suka benda macam tu. Bangga nafsu kita. Oh, aku ni 7-8 kerja, pendapatan aku begitu. Seronok. Tak ada sempadan, tak ada batasan. Sampai diri kita punya agama pun tak peduli, anak bini kita punya agama lagi kita tak peduli. Nak cari kaya, nak cari senang, nak cari mewah. Atas alasan rezeki halal. Nampak tak? Seronok. Tapi hujung jatuh dia besok tu. Hujung jatuh dia tu yang tak tahan tu. Tanggunglah azabnya selama-lamanya. Jadi berapa puluh tahun yang duduk dalam kaya mewah selesa tadi. Kita dan anak bini kita duduk dalam senang, kaya, mewah, selesa berapa puluh tahun? Katalah 80 tahun. Lepas mati, hidup lepas mati besok berapa tahun? Tak ada tahun nak letak. Hidup selama-lamanya dalam kesusahan, dalam azab siksaan. Na'udzubillah. Jadi kita muslimin muslimat, saya mengingatkan diri saya dan antum semua para muhibbin sekalian, makna waspada dalam mencari rezeki. Bukan tak boleh, waspada, mana hati-hati. Sebab ni banyak perangkap yang memusuhi kita. Takut nanti asbab rezeki di dunia, selesa dunia, kita duduk dalam kesengsaraan, anak bini kita duduk dalam sengsara selama-lamanya. Na'udzubillah min zalik. Dan usaha dengan tubuhnya seperti ibadat orang yang gemar-gemar akan dia. Dan ada kalanya yang menyebutkan dengan lidahnya dan was-was dengan hatinya seperti orang yang bersungguh-sungguh yang tergantung dengan yang demikian itu. Wallahu a'lam. Jadilah sikit-sikit pun banyak ada tu, sikit-sikit pun. Mudah-mudahan insya-Allah nanti kitab siapa yang hubungi saya punya apa tadi? Sahabat kita seorang ni. Dia nanti insya-Allah dalam 2 minggu lagi dah kan? Dan 2 minggu lagi lah sempat kot ada kitab. Ni kitab kita gilir-gilir lah. Nanti sebulan 2 kali sini kita gilir. Makna tauhid, kitab risalah tauhid dengan kitab ni lah. Tauhid tak boleh tinggal. Tauhid tak boleh tinggal. Lepas tu Ustaz Zali dah mula ngajar. Ustaz Zali belum? Dah. Dengar-dengar dia jatuh motor. Sihat dah, alhamdulillah. Mudah-mudahan insya-Allah dengan berkat rezeki, dengan berkat majlis ilmu kita pada malam ini, dengan rahmat Allah, dengan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah bimbing kita semua zahir batin. Mudah-mudahan Allah sentiasa bagi taufik kepada kita, pilih anak bini kita, pilih kawan-kawan kita semua belajar mengaji istiqamah dengan niat yang betul, dengan niat yang baik. Mudah-mudahan Allah rezekikan kita semua husnul khatimah. Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, kedua mak ayah kita, keturunan kita, datuk nenek moyang kita, anak isteri suami kita, cucu cicit kita sampai kiamat. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Amin ya Rabb. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabat lana fi dinina alikutul unsa wa dzakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Sama-sama doakan saya, jangan lupa. Ni ibu-ibu ni dia malam dia tak tidur dah. Allah bagi dia mata auto jaga. Orang muda sampai habis bateri, dia tak bangun. Allah, insya-Allah kita ada kelas pukul 10.40 10.40 ada kelas satu lagi, insya-Allah.